Aku tak tahu aku nak rasa bersalah ataupun aku rasa macam memang aku ni salah. Aku nak sampai dekat rumah dah, tapi dekat bawah rumah aku ni ada kedai. Masa aku sampai dekat kedai tu, aku nampak abang tu, dia nak keluar dari kedai tu. Abang yang kerja dekat kedai tu lah. Lepas tu, aku tengok dia dalam keadaan yang cepat tau. Macam dia nak cepat-cepat. Aku tak tahu kenapa dia nak cepat. Lepas tu aku pun keluar lah kereta. Bang, kedai dah nak tutup ke bang? Dia tengok aku. Lepas tu dia cakap lah, boleh lagi. Tak tutup lagi. Aku pun cepat-cepat lah masuk dalam. Aku pergi ambil barang apa yang aku nak beli tu. Sampailah dekat satu part tu aku nak bayar. Abang tu senyap je sepanjang masa. Aku macam, sebelum ni kita borak okey je bang, tapi kenapa kali ni kau macam bad mood? Lepas tu dia pun bagi tahu harga RM22 macam tu lah. Lepas tu dia pun tanya, you nak scan ke? I nak scan. Aku pun tengok muka dia macam serius kan. Aku pun cakap lah, tak apa bang, saya scan. Aku pun scan, aku bayar. Lepas tu aku tanyalah, bang kenapa macam nak cepat-cepat bang? Abang nak pergi mana? Tu abang tu cakap, saya nak pergi berak mah. Saya mau pergi berak. Jadi you bayar cepat lah. Saya mau pergi tandas, saya mau lepas itu barang. Dia kata macam tu. Lepas tu aku macam, aku menghalang dia untuk berak lah sekarang ni. So kesimpulannya, kalau orang berak jangan dihalang, takut bad mood.